Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Setiap perbuatan kita mulakan dengan kalimah basmalah, maka Allah akan melindungi. Apabila bertemu, kita sebarkan salam. Kerana dalam salam itu ada doa, memohon kesejahteraan diri kita dan orang lain. Selamat bertemu dalam Ilmu Alam Ghaib, sebuah rancangan yang menerokai misteri alam ghaib. Langit itu dengan serapi-rapi kawalan daripada masuk campur tiap-tiap syaitan dan derhaka. Kadang-kadang kita merasakan bahawa hanya diri kita sahaja yang hidup di dunia ini. Seolah-olah makhluk lain tidak berhak ke atas segala kebaikan di alam ini. Sebenarnya di sebalik perasaan itu, wujud satu makhluk yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar terdiri daripada golongan jin. Makhluk yang kita kenali sebagai orang bunian. Wujudkah orang bunian? Di manakah tempat tinggal mereka? Apakah mereka berpakaian serba putih seperti saya, tinggal di zaman purba atau sebaliknya? Benarkah manusia boleh berkahwin dengan orang bunian, mendapat zuriat dan sebagainya? Inilah antara persoalan yang cuba dijawab oleh Ilmu Alam Ghaib malam ini. Destinasi Ilmu Alam Ghaib kali ini ke Felda Jengke Pahang Darul Makmur. Kami dibawa oleh Cik Adnan Ismail, 42 tahun, bersama beberapa ahli silat gabungan serumpun Jerai untuk menjejaki seorang insan yang dikatakan mengetahui selok-belok masyarakat bunian. Apa hal? Jalan lagi. Dah tunjuk kat, dah tunjuk. Moga ni. Nak buat cerita pasal apa alam ghaib. Ni. Tu nak jumpa apa? Zainal apa? Boleh. Penduduk di sini ramah dan memberi kerjasama yang baik kepada kami. Kami ditemukan dengan seorang lelaki yang dikatakan mengetahui selok-belok orang bunian. Haji Zainul Maisa, 70 tahun, lebih dikenali sebagai Pak Andak, seorang peneroka dan peniaga ubat-ubatan tradisional sejak 25 tahun lalu. Dia memendam cita-cita yang agak pelik, ingin bertemu dengan puteri bunian. Menurut Pak Andak, dia sering bermimpi bertemu dengan seorang wanita bernama Syarifah Rodiah. Wanita dalam mimpinya itu mendakwa dia puteri bunian berasal dari Gunung Ledang. Pak Andak menunjukkan kepada kami akar-akar kayu yang kononnya pemberian puteri bunian. Ini puteri Gunung Ledang bagi. Dia hitam macam harang. Dia apa khasiat dia? Payudara, apa itulah. Dalam-dalam, sakit dalam lah. Tapi kunyit tak boleh bagi. Kalau cakap kedah ayak dia boleh lah bagi. Apa yang menarik, Pak Andak menyimpan sekeping gambar puteri bunian kenalannya itu. Bagaimanapun, permintaan kami untuk merakamkannya tidak dapat ditunaikan Pak Andak. Yalah, ada pesan. Yalah. Kita ni amanah tu kena tengok kan. Sama ada bunian atau manusia, apa yang dapat kami katakan? Wajah wanita dalam foto itu jelita. Warkah ini pula kononnya kiriman puteri bunian Syarifah Rodiah kepada Pak Andak ketika dia jatuh sakit di hospital. Kandungan surat dalam tulisan Jawi ini menyatakan maaf kerana tidak dapat menziarahi Pak Andak. Rupa-rupanya bukan Syarifah Rodiah seorang yang pernah ditemui lelaki ini. Yang Pak nak tahu tiga tu ya lah, yang Pak nak boleh kata lebih tak tahu. Okey, yang tiga orang tu apa? Syarifah Rodiah, Zaitun, Nora. Apa tak tahu dekat tiga tu lah.
Oh, yang kata Nora tu puteri tu. Puteri yang bau ni. Yang bau ni. Hak gambar ni. Tu salah seorang daripada puteri Gunung Lidau tu Pak. Tu yang bau. Menurut Pak Andak, barang-barang ini adalah pemberian puteri-puteri Bunian yang pernah ditemuinya. Semakin lama kami di sampingnya, semakin banyak timbul tanda tanya. Terus terang, cerita-ceritanya ini tak masuk di akal. Tapi, pada masa yang sama, alam gaib memang dipenuhi perkara-perkara sedemikian. Tiba-tiba, perwatakan Pak Andak berubah. Pak Andak pun berumai, tak tahu. Dia kini seorang lelaki didakwa Syekh Abdullah dari Gunung Jerai. Datang mana? Gunung Jerai. Dia kalau nak pergi ke tukang mabuk, jalan kot tu lah, jalan tukang mabuk. Ya, Tang Bukit Kepala Gajah. Kita kena ingat mereka tu pun sebagai hamba Allah macam kita juga. Kehidupan Pak Andak penuh misteri. Perkara-perkara pelik dan aneh menghiasi diri dan rumahnya. Seperti akar kayu berbentuk lam alif ini yang dikatakan amat ditakuti oleh jin. Pak Andak pernah ke Gunung Senyum untuk mencari akar-akar kayu yang pelbagai khasiatnya. Menurutnya, gunung itu juga menjadi tempat tinggal masyarakat Bunian. Banyak juga yang kata ada Bunian ni, betul ya? Gunung Senyum tu memanglah tempat dia. Tapi kalau nak ambil apa-apa, setengah dia bagi ambil, setengah tak ambil. Tapi Pak Andak dia bagi syarat dia, kalau nak apa pun ambil. Kami mengambil keputusan untuk ke Gunung Senyum. Namun sebelum berangkat, pengiring kami, Cik Adnan Ismail, perlu memohon keizinan daripada penghulu Bunian Gunung Senyum, Tok Long. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam ni Wan, tadi Ali pergi jumpa Ali tua yang daripada tempat berhampiran dengan Gunung Senyum lah. Kata Ali tua tu ajak kami untuk buat penggambaran dekat Gunung Senyum, tak dibenarkan. Jadi kami nak minta izin Wan. Pasal kami pun nak buat benda tu, nak minta izin kat Wan nak ambil gambar tu lah di antara Gunung Senyum tu. Ketika ini, semangat Tok Long kononnya telah meresap ke dalam jasad Cik Adnan. Kami izin. Ya. Minta tolong satu. Ya. Tolong jaga jangan buat benda tak elok dalam tu. Ya. Kami minta tolong sungguh-sungguh. Ya. Boleh ambil tapi dengan syarat Ya. Masuk kami nak ijak saja di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah 7 kali, sedekah hadiah dekat kami di sana. Ya. Boleh? InsyaAllah boleh. Ya. Kru ilmu alam gaib berkunjung ke Gunung Senyum untuk mencari puteri Bunian. Dalam pendakian ini, terlintas di benak kami, adakah puteri Bunian yang dikatakan cantik rupawan akan memunculkan dirinya? Menurut sejarah Gunung Senyum, yang mempunyai ketinggian 486 meter dari aras laut ini, ia pernah didatangi seorang sultan satu ketika dulu. Baginda bertanya tentang nama gunung ini kepada pengiringnya. Ketika itu, tidak seorang pun daripada mereka dapat menjawab. Sebaliknya, pengiring baginda sekadar tersenyum. Lantas, gunung ini dinamakan Gunung Senyum.